Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih hari sama juga, iaitu hari Khamis 10 hari bulan September 2025 Masehi bersama dengan 17 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Seperti biasa, masih hari sama juga sekarang pukul 7.12 minit. Pukul 7.12 minit malam. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini baru balik ke semalam ni. Buat video dari report ni. Ni ayah ni. Ayah sih. Ajak nak cari kau tu nak cari apa? Oh, nak maghrib dah. Masuk maghrib dah. Tu 13 maghrib. Masuk apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ajak nak cari ubi kecil. Kadok. Boleh makan. Pakai tapi boleh makan ke? Mulut. Bawa pasal malam. Oh, ini dah. Okey, itu fokus pada tajuk utama maghrib. Sekejap. Okey, kerana sudah kesusahan masa, patut ajak sebenarnya saat ni ajak nak berhenti nak sambung selepas azan tamat. Tapi 2 minit dah. Tak siap lagi azan. Tu habis dah. Dah tu azan dah. Okey, kita teruskanlah dengan apa? Laporan kita dari report kita. Okey, malam tadi saya lepas pada buat video dari penutup malam tadi, saya terus balik ke rumah lah. Terus balik ke rumah. Tidur tu ini tak malam tak lewat mana malam tidur. Awal sikit malam. Dah pukul 1.40 dah tidur. Kalau tidur pukul 3 tu 1.40 kau tijah siap-siap lah. Pasal nak pergi gun budak tu. Ni selepan ni. Tulis 1 apa ni? 31 Ogos tu. Ada. Tadi. Kau ni tinggal ada 2 keping lagi. Ada ya, lepas tu kau tidur bangun 5.34 sedar dah. So sambung tidur awal lagi, sambung tidur dulu. Ajak nak sedap, nak dia ingat boleh sedap pukul 9. Rupanya dapat sedar 9.50 juga sedar. Bangun mandi terus maya subuh. Lepas tu tak ada sarapan apa, terus lancar pergi ke tu lah, Kedai Fikri ni. Bawa rumah 14 tu ya. Bekas mantan untuk mulut pengurusi APKK tu. Anak usut tu. Nova tu. Tak dia gitu. Baru je dia kira ke apa? Anak sepupu dia lah. Nadir. Bismillah. Seleper. Kacik nak stapler lah. Siapa sana. Lepas tu saya pun pergi ajak pula pergi atas Faril lah. Complete set macam baju dia macam saya dah. Baju dia beli tu. Ibu dia beli tu. Mak dia beli tu baju songket tu lah. Baju silak songket tu. Tanjak tu saya bagi kat saya. Dia tak dikeliling tanjak di baju saja. Saya pergi tanjak. Saya pergi pinjam tanjak tu lah dengan keris tu. Keris putih kan. Dua tu. Dia pinjam tu. Lepas tu pagi ni kisah tu betul tak ada hujan lebat sampai pukul 10 baru berhenti. Tak kerja, tak jadi kerja lagi ni. Lepas tu saya pun tunggu barat tu lah sini. Sepanjang hari ni tu tunggu barat tu sini. Barat tu pedak ni. 3.32 saat ni. 52 ni. Tadi. Barat tu sampai. 15 semua lah. 15 semua sekali semua 15 sampai tu. Masa ada 15. Tanjuru Hitam tu 2. Tsunami. Shinobu. Giu Tamioka 5 semua. Tu saya uri kali-kali tu tadi kan. 5 kotak dah. 5 kotak dah kotak biar dah. Tak pasal lagi. Duduk gelar gitu lah. Nak pasal kan. Lepas sudah buat review tu. Saya pun buat saya buat video ni kan. Sebelum nak pergi ke pasar Madan, pergi pasar pakai kostum ni. Di pasar Madan pakai kostum ni. Kostum ni. Nama apa ni? Kan kikan. Dari Tokyo Cool. Siap dengan kasut ni. Sekejap.
Siap kasut ni lah, kasut asal dia tu. Kasut dia dah ni. Takkan kaki pakai kasut ni dah. Pakai kasut ni. Komplit set lah. Yang pakai kasut. Lepas tu balik lepas pergi Sumatera aku semalam beli badut barang tadi, ayah cheese tadi. Ayah cheese dengan sos ni. Balik lah. Ada balik tadi singgah kedai Fikri sekejap. Tanya apa? Pari benar ke tak? Dia tak ada jawab. Dia tak tahu tahu. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu apa satu. Dia tak ada. Boleh marah kada tani esok. Boleh kada tani esok tu. Gua ini pusing kalau ekal okey. Tu tani sebenar esok lah. Boleh kada. Takut tu senyap. Singgahnya tanya senyap. Tanya jawab. Lepas tu saya pun hampir masuk maghrib tadi kan 1 semai lagi lah. Buat video saat ni pada 7.12 ni. 7. Dah mana 7.13 ni. Masuk maghrib. Okay, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video penutup nanti. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.